Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nazatul Umairah binti Abdul Malik daripada program Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dengan Kepujian. Pada hari ini saya akan membentangkan topik perkembangan emosi kanak-kanak dan kepentingan hubungan keterikatan dalam kalangan kanak-kanak. Melalui pembentangan ini saya akan menerangkan 3 perkara utama iaitu peranan penjaga dalam memupuk perkembangan emosi kanak-kanak, kesan hubungan keterikatan terhadap perkembangan emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak dan kesan negatif yang berlaku apabila hubungan keterikatan adalah lemah. Pembentangan ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana hubungan awal antara kanak-kanak dan penjaga mempengaruhi perkembangan mereka secara menyeluruh. Baiklah, mari kita mulakan. Baiklah, kita mulakan yang pertama iaitu pengenalan. Perkembangan emosi merujuk kepada keupayaan kanak-kanak untuk mengenal, memahami, mengawal dan meluahkan perasaan mereka dengan cara yang sesuai. Pada peringkat prasekolah, kanak-kanak sedang belajar mengenal emosi asas seperti gembira, marah, sedih dan takut serta mempelajari bagaimana emosi mereka berkait dengan tingkah laku dan hubungan sosial. Perkembangan emosi sangat penting kerana ia mempengaruhi cara kanak-kanak berinteraksi dengan rakan, menyelesaikan konflik, membina keyakinan diri dan menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran. Kanak-kanak yang mempunyai kemahiran emosi yang baik lebih mudah bekerjasama, berempati dan membuat keputusan dengan lebih matang sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan sosial dan akademik mereka dalam jangka panjang. Seterusnya adalah peranan penjaga dalam memupuk perkembangan emosi. Yang pertama, penjaga membantu kanak-kanak mengenal dan menamakan emosi. Iaitu, penjaga boleh membantu kanak-kanak memahami perasaan mereka dengan menyebutkan emosi seperti awak nampak sedih atau awak marah sebab giliran awak belum tiba, supaya kanak-kanak tahu apa yang sedang mereka rasa dan kenapa. Contohnya, apabila seorang kanak-kanak menangis kerana tidak mendapat giliran bermain, penjaga boleh berkata, awak rasa sedih sebab menunggu terlalu lama ya. Itu memang susah. Mari kita fikir apa boleh kita buat sekarang. Ini membantu kanak-kanak memahami apa yang mereka sedang rasa dan kenapa. Yang kedua adalah menyediakan persekitaran yang selamat dan penyayang, iaitu persekitaran yang teratur, stabil dan penuh kasih sayang untuk membantu kanak-kanak membina rasa percaya diri serta kemampuan untuk menenangkan diri apabila mengalami tekanan. Contohnya, penjaga menyediakan rutin tidur yang sama setiap malam dengan bacaan cerita dan masa pelukan. Rutin konsisten ini membuatkan kanak-kanak berasa selamat, teratur dan mudah menenangkan diri. Yang ketiga adalah menjadi contoh modeling emosi positif, iaitu penjaga menunjukkan cara meluahkan emosi secara terkawal seperti bercakap dengan tenang ketika marah atau meminta maaf apabila melakukan kesilapan. Kanak-kanak cenderung meniru cara penjaga mengurus emosi. Contohnya, ketika penjaga marah kerana rumah bersepah, dia berkata dengan nada terkawal, Ibu rasa marah sebab mainan tidak dikemas. Mari kita kemas perlahan-lahan, bukannya menjerit. Ini tahap kawalan emosi ini ditiru oleh kanak-kanak dalam situasi yang sama. Yang keempat adalah membimbing kemahiran mengawal diri, iaitu penjaga boleh mengajar strategi mudah seperti menarik nafas, berehat seketika, berkongsi atau meminta bantuan supaya kanak-kanak belajar mengurus konflik dan emosi dengan lebih baik. Contohnya, apabila kanak-kanak mula marah dan menghentak kaki kerana menunggu giliran, penjaga membimbing dengan berkata, mari kita tarik nafas sama-sama, kemudian kita boleh bincang. Lama-kelamaan, kanak-kanak belajar menggunakan strategi ini sendiri apabila berasa marah. Yang kelima adalah memberi sokongan dan reaksi empati, iaitu penjaga boleh
Penjaga perlu mendengar dan memberi respon yang lembut apabila kanak-kanak menangis atau kecewa. Sokongan ini membuat kanak-kanak berasa difahami, selamat dan yakin untuk berkongsi perasaan. Contohnya, jika kanak-kanak jatuh dan menangis, penjaga tidak terus berkata, "Tak apa, jangan menangis." Sebaliknya, dia memeluk dan berkata, "Sakit je. Tak apa, ibu ada dekat sini. Ambil nafas perlahan-lahan." Ini mengajar kanak-kanak bahawa adalah normal untuk berasa sakit ataupun sedih. Poin yang seterusnya adalah kesan keterikatan. Tapi sebelum itu saya nak terangkan apa itu keterikatan. Keterikatan merujuk kepada hubungan emosi yang stabil dan konsisten antara kanak-kanak dengan penjaga utama seperti ibu bapa atau pengasuh. Hubungan ini terbentuk melalui pengalaman harian seperti sentuhan lembut, perhatian, rangsangan, sokongan emosi dan respon terhadap keperluan kanak-kanak. Kualiti hubungan keterikatan ini memberi kesan besar kepada perkembangan kanak-kanak dalam aspek emosi, sosial dan kognitif. Ainsworth 1967 mendefinisikan keterikatan sebagai ikatan kasih sayang yang dibentuk oleh seseorang atau haiwan antara dirinya dengan orang lain, khususnya ikatan yang mengikat mereka bersama-sama dalam ruang dan bertahan dari masa ke semasa. Honig 2000 mendefinisikan keterikatan sebagai ikatan emosi yang kuat antara bayi atau kanak-kanak kecil dan orang dewasa yang prihatin, merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian kanak-kanak itu. Angka keterikatan kanak-kanak itu. Seterusnya, saya akan menghuraikan kesan keterikatan terhadap perkembangan emosi, kognitif dan sosial. Kesan keterikatan terhadap perkembangan emosi. Keterikatan yang kukuh membantu kanak-kanak membentuk rasa selamat, dilindungi dan disayangi apabila penjaga memberikan respon yang konsisten dan peka terhadap keperluan anak. Kanak-kanak belajar bahawa dunia ini adalah tempat yang selamat. Ini adalah dapat membantu mereka mengenali dan memahami perasaan sendiri, membentuk keyakinan diri, mengurus tekanan dengan lebih baik. Contohnya, seorang kanak-kanak yang jatuh dan menangis akan segera dipeluk dan ditenangkan oleh ibunya. Dari pengalaman ini, kanak-kanak belajar bahawa emosi negatif seperti sedih atau takut adalah normal dan boleh diurus dengan sokongan. Akhirnya, kanak-kanak cenderung lebih stabil secara emosi apabila menghadapi situasi sebenar. Kesan keterikatan terhadap perkembangan kognitif pula, perasaan selamat dan stabil juga menyokong perkembangan kognitif kerana kanak-kanak dapat memberi tumpuan belajar tanpa terganggu oleh kebimbangan atau kegelisahan. Keterikatan yang kukuh membantu menggalakkan penerokaan dan rasa ingin tahu, meningkatkan kemahiran memori dan pemprosesan maklumat, menyokong perkembangan bahasa dan penyelesaian masalah. Contohnya, kanak-kanak yang merasa selamat akan lebih berani mencuba aktiviti baru seperti mencantum blok atau menyelesaikan puzzle. Mereka mempunyai motivasi untuk meneroka, bertanya soalan dan mencuba penyelesaian yang seterusnya mempercepatkan perkembangan kognitif. Kesan keterikatan terhadap perkembangan sosial pula. Keterikatan yang positif juga mempengaruhi cara kanak-kanak berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Kanak-kanak yang mempunyai hubungan keterikatan yang selamat cenderung menunjukkan empati terhadap rakan, lebih mudah berkongsi dan bekerjasama, lebih yakin mendekati orang baru atau situasi baru. Contohnya, di prasekolah, apabila seorang rakan sedih kerana kehilangan giliran bermain, kanak-kanak yang mempunyai keterikatan emosi yang baik mungkin akan berkata, "Tak apa, kita boleh kongsi sama-sama." Tingkah laku ini menunjukkan keupayaan untuk memahami perasaan orang lain, iaitu asas perkembangan sosial yang matang. Seterusnya, saya akan menghuraikan hasil keterikatan yang lemah. Kesan negatif perkembangan emosi kepada kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak sukar mengawal emosi, cepat marah, menangis, berlebihan atau mudah kecewa. Yang kedua,
kurang keyakinan diri dan harga diri yang rendah. Yang ketiga, tinggi risiko mengalami kebimbangan dan kemurungan ketika remaja atau dewasa. Yang keempat, sukar menenangkan diri apabila menghadapi tekanan. Contohnya, seorang kanak-kanak menangis kuat dan mengamuk apabila mainan diambil walaupun untuk seketika, kerana dia tidak merasa selamat atau tidak percaya ia akan dipulangkan. Bukti kajian oleh Ashworth 1978 menunjukkan bahawa kanak-kanak dengan keterikatan tidak selamat, insecure attachment, menunjukkan lebih banyak tingkah laku cemas dan kesukaran menenangkan diri apabila berpisah dengan penjaga. Dua, kesan negatif perkembangan kognitif kanak-kanak. Yang pertama, sukar memberi perhatian dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua, kurang motivasi untuk meneroka persekitaran atau mencuba perkara baru. Yang ketiga, mudah berputus asa apabila gagal, tiada ketahanan diri. Yang keempat, mungkin berlaku kelewatan perkembangan bahasa atau kemahiran pemikiran. Contohnya, kanak-kanak enggan menyertai aktiviti berkumpulan seperti membina blog atau bermain alat muzik kerana takut gagal atau tidak yakin dengan dirinya. Bukti kajian daripada kajian Bachelor's Yearly Intervention Project Nelson 2007 menunjukkan kanak-kanak dalam penjagaan yang tidak responsif dan tidak menyediakan sokongan emosi mengalami penurunan perkembangan IQ, kemahiran kognitif yang lemah dan kurang daya tumpuan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesan negatif perkembangan sosial kepada kanak-kanak. Pertama, sukar membina hubungan atau persahabatan dengan rakan. Yang kedua, tidak tahu cara berkongsi, menunggu giliran atau berkomunikasi secara positif. Yang ketiga, sangat melekat pada penjaga, tinggi atau terlalu mengasihkan diri. Yang keempat, berisiko menunjukkan tingkah laku agresif atau mengawal, dominan. Contoh, kanak-kanak mungkin memukul rakan untuk mendapatkan mainan kerana dia tidak pernah mempelajari cara berunding atau mempercayai bahawa keperluannya akan dipenuhi. Bukti kajian Slough 2005 mendapati bahawa kanak-kanak yang mempunyai keterikatan selamat lebih mudah membina hubungan sosial yang baik berbanding kanak-kanak dengan keterikatan tidak selamat yang sering menunjukkan masalah tingkah laku dalam interaksi sosial. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, perkembangan emosi dan keterikatan adalah asas penting dalam membentuk kesejahteraan kanak-kanak secara keseluruhan. Keterikatan yang kukuh antara penjaga dan kanak-kanak membantu mereka membina rasa selamat, yakin dan mampu mengurus emosi dengan lebih matang. Sebaliknya, keterikatan yang lemah boleh menjejaskan perkembangan emosi, sosial dan kognitif yang akhirnya nanti mempengaruhi cara kanak-kanak berinteraksi dan belajar dalam persekitaran mereka. Oleh itu, penjaga, pendidik perlu memberi perhatian yang konsisten, responsif dan penuh empati kerana hubungan awal inilah yang mencorakkan asas kepribadian dan keupayaan kanak-kanak dalam menghadapi dunia luar. Sekian, terima kasih.